This is Rosiana Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rosiana Riza's channel. Hi guys, new update from me. Hari ni 10 hari bulan I dah lupa dah berapa hari bulan 8. Dia dah sampai guys. Ya Allah, ya Tuhanku. Parcel yang I tunggu, parcel yang paling mahal yang I pernah beli dekat Shopee. Lepas tu I beli SD card sekali sebab I tahu dengan SD card ni kalau tak ada kita tak boleh guna. Apa yang I boleh cakap adalah I'm so excited untuk nak buka, tapi ini dekat kedai, so I tak rasa I akan buka kat kedai sebab I nak lebih proper sebab kat kedai korang tengok lah belakangan ni. Okay, so I nak lebih proper. Nanti I dekat rumah I akan unboxing. I'm really happy guys. I dah tunggu sangat lama dah berkenaan pasal kamera ni. I rasa macam achievement, walaupun orang kata achievement yang kecil, but korang pun dapat apa yang korang inginkan. Okay, so nanti kita sambung video ni dengan unboxing I punya DJI Osmo Pocket. Tunggu tau. Hai guys, so ini kita dah sampai rumah dah. I dah tak sabar nak unboxing kita punya kamera. Korang tahu tak, masa nak ambil nak balik tu punyalah rasa lama sangat, sebab tak sabar nak unboxing. Sebab I memang tak nak unboxing kat kedai, nanti tak dapat lah kan. Macam nampak ni back speed mat. Okay, so actually dekat sini dia ada tulis tau korang. Dia ada tulis ambil video dulu. So okay, kita buat apa yang dia bagi instruction. Okay, so nanti dekat dalam video ni memang ada kadang-kadang I terpandang sana tau, sebab I ada dua kamera. Supaya satu ni untuk I letak kat YouTube, lagi satu dekat I nak tak adalah kan. Sebab kalau dia tak kat YouTube ni, dia macam melintang macam ni, jadi tak boleh nak edit, nanti susah. So I buat je dua-dua side. Okay, so let's go. Okay korang, so masanya untuk kita buka. Ya Allah, ya Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamera ni dapat memberi manfaat kepada I juga. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Korang, ya Allah, betul ke ni? Bukan mimpi kan? Korang ni bukan mimpi kan? Rasa macam mimpi. Akhirnya, selalunya I tengok orang unboxing, sekarang I sendiri unboxing guys. Serius lah, korang I berdedah tak nak buka benda ni. Okay. Yelah, mungkin ada orang rasa benda ni macam tak berharga, tapi pada I tak, sangat berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Korang, akhirnya, ya Allah, ya Tuhan. Ni dia bagi di sini sikit rasa. I dapat pegang kotak ni korang. Akhirnya serius
lah. Korang serius lah, I boleh pegang benda ni. Benda yang selalu I nampak orang pegang, tapi sekarang ni dekat tangan I yang pegang. Ya Allah, ya Tuhanku, Alhamdulillah. Ya Allah, serius lah. I macam tak sanggup nak buka. So I takut macam, ni mimpi ke? Adakah ini mimpi? So ni belakang dia. Okay, let's. Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Macam mana buka dia? Silika Johnny. Bismillah. Ya Allah, akhirnya. Korang tahu tak? I unboxing benda Alan ni berdedah-dedah macam benda-benda. Okay. So ini dia punya. Kita buka apa yang ada dekat dalam bag ni. So yang nanti dalam kotak vlog lagi I tunjuk. Betul guys, ini bukan mimpi, ini betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Korang, I dapat akhirnya pegang benda ni. I dapat korang pegang benda ni. Kaki I dah cramp. Ya Allah. Sekejap. Akhirnya. Okay, so kita akan dapat kita punya Osmo Pocket 3. Mana tak mana, tak dah balik. Kat sini dulu Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dapat mic dia. Wah, cantik mic dia. Oh, bawa kedai. Serius bawa kedai. Walaupun dia post, masih bawa kedai. Walaupun dah 3 hari. Okay, yang ni untuk dia punya charge kan, power bank dia tu. Masuk balik tak payah. Kita ni nervous. Okay. Ya, ini dia punya stand. Cantik. So stand dia tak buka macam tu je kan. Macam ni. Lepas tu kita dapat punya tu sekali untuk bawah dia. Bawah dia just supaya dia ni kan. Macam tu kan. Okay. Okay, macam ni kan. Okay, tak apa, sabar. Sabar. Sabar, okey. Lepas tu dapat mic dia yang bulu-bulu sini. Sini. Simpan balik supaya tahu kemungkinan I tak guna pun tu. Ini charger. So ini silika dia punya lagi. Lepas tu ada dia punya lens ni supaya nampak kita punya white kan dekat Osmo Pocket ni. Okay, so ni nanti jugalah. Saya nak try sekejap lagi. Charger tadi ada tunjuk kan. Okay.
So settle dekat dalam box ni saja. So nak simpan balik ke apa, ada tak ingat kat mana compartment dia. Lupa. Ni sini. Ini sini. No. Ni sini. Kita letak tepi dulu. Lepas tu kita pergi dekat kotak dia, apa yang dia bagi kat dalam ni. Apa yang dia bagi, maksudnya apa yang kita siap-set sekali. Oh ni dia punya cover tu. Tapi I beli cover lain lah korang, sebab orang kata macam tak, cover dia I beli lain sebab dia punya ni macam tak safety sangat. Okay, so kita tu je. Alright, so time untuk kita turn on, rotate screen. Wish. Okay, sekejap So kita buka ni dulu. Kita buka, I guna kamera lagi satu tau. Okay, I guna kamera lagi satu untuk buka ni. So I akan pandang belah sana lah, tapi dekat sini still nampak. Okay, so kita dah buka. Ya Allah Tuhanku. Okay, so first thing first dulu. Okay, sekejap, I nak kena download dia punya ni. So yang ini kita on. Just I nak buat landscape. Dia macam jakun sikit korang. Yelah, first time. Okay, nanti I akan tunjuk video ni dekat dalam ni supaya nak tunjuk dengan korang dia punya ada perbezaan sama ada guna Osmo Pocket 3 ataupun guna telefon je. Okay, sekejap, I kena masukkan SD card dulu. Sekejap, so kalau I nak masukkan, I kena macam ni dulu kan. Okay, selesai. I kena buka dulu SD card ni. Sebab nak kena masuk SD card. Kalau tak, I memang tak boleh ambil video. Tak payah. Boleh. SD card yang kecil-kecil ni pun mahal rupanya, ya Allah. Tu dah. Okay, so ni dia punya ni. Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke yang masukkan ni? Okay, so ni ada masuk SD card tadi. So I nak inikan dia. Tak boleh ke kalau slow? Hai korang, ini I guna sekejap Okay, so ini I guna DJI Osmo Pocket 3. Yang ini I akan tunjuk dengan korang juga, yang I pakai phone. So kita tengok macam mana beza dia. Walaupun I dah tengok kat sini memang beza dia berbeza, tapi biarlah kita tengok secara
betul ke kan, kita berbaloi ke kita beli kan. But for me, untuk I tengok dekat dia punya board kat sini, sangatlah berbaloi dengan dia punya dia punya quality. Guys, I'm really excited. Alhamdulillah, bersyukur sangat akhirnya apa yang I idamkan, apa yang I inginkan selama ni dah ada dah dekat tangan I. And I really hope that I boleh improvekan lagi dari segi setiap konten. Okay, so nanti kita tunjuk dekat korang. Ya Allah, korang I macam tak percaya tau. I tak tahulah muka I dekat ke, muka I jauh ke. So bye guys. I rasa video kita ni berhenti dekat sini sahaja. Don't forget to like, share and subscribe. Nanti kita akan share lagi details berkenaan dengan Osmo Pocket 3 sebab I akan share banyak lagi benda lagi I boleh kena belajar pasal Osmo Pocket ni. So okay, bye guys. So I outro guna Osmo Pocket 3 sahaja. Don't forget to like, share and subscribe. Bye. Kat sini berbeza, tapi biarlah kita tengok secara. Hai korang, ini I guna Okay, so ini I guna DJI Osmo Pocket 3. Yang ini I akan tunjuk dengan korang juga yang I pakai phone. So kita tengok macam mana beza dia. Walaupun I dah tengok kat sini memang beza dia berbeza, tapi biarlah kita tengok secara betul ke kan, kita berbaloi ke kita beli kan. But for me, untuk I tengok dekat dia punya board kat sini, sangatlah berbaloi dengan dia punya dia punya quality. Guys, I'm really excited. Alhamdulillah, bersyukur sangat akhirnya apa yang I idamkan, apa yang I inginkan selama ni dah ada dah dekat tangan I. And I really hope that I boleh improvekan lagi dari segi setiap konten. Okay, so nanti kita tunjuk dekat korang. Ya Allah, korang I macam tak percaya tau. I tak tahulah muka I dekat ke, muka I jauh ke. So bye guys. I rasa video kita ni berhenti dekat sini sahaja. Don't forget to like, share and subscribe. Nanti kita akan share lagi details berkenaan dengan Osmo Pocket 3 sebab I akan share banyak lagi benda kena belajar pasal Osmo Pocket ni. So okay, bye guys. So I outro guna Osmo Pocket 3 sahaja. Don't forget to like, share and subscribe. Bye. Okay, ni I setting low light. Macam mana kalau gelap. And then I nak try untuk, dia memang terang kat sini, tapi kalau betul-betul phone camera, dia masih gelap tau. Kalau contoh macam tak ada lampu langsung, tapi takkan nak tutup lampu depan ni kan. Tapi for me time ni memang gelap tau. Okay, ni memang gelap. Okay, so I nak try untuk kalau biasa. Yang ni I setting low light. Okay, so ini yang biasa punya. Nanti kita sekejap lagi I nak tengok sama ada perbezaan ke tak kalau setting low light ataupun tak. Kalau I pandang sini memanglah sebab kat depan ni ada cahaya. Tapi kalau kat sini memang gelap. Hanya ada lampu jalan kat tepi tu. Tapi masih dalam gelap. Maksudnya kalau kamera tu susah juga nak tengok muka I. Nanti I try untuk tunjuk guna kamera macam mana. Okay? So sangat worth it. I rasalah. Sekejap lagi kita tengok macam mana. Okay, so ini adalah video daripada iPhone. Okay, so ni gelap. So yang ni kalau terang dia punya ni masih kabur lah. Okay, so tapi dia punya conclusionnya I tak bagi tahu lagi dekat korang. Conclusionnya adalah korang boleh dapat beza sebenarnya, yang mana I pakai DJI, yang mana I pakai telefon, which one is better. Pada I, Osmo Pocket 3 tu pun dah cukup dah sebenarnya, dah okay dah. Sebab dia kan ada Osmo Pocket 4, Osmo Pocket 4 Pro kan. Tapi
untuk bajet I ada adalah Osmo Pocket 3 tu pun dah cukup, dah cantik dah. I rasa macam dah puas hati sangat dah. And Alhamdulillah. And korang pun boleh tengok and bandingkan dekat dalam video ni, I pakai telefon punya kualiti dan juga DJI punya kualiti. Korang akan nampak sendiri betapa berbezanya. And I sangat tak menyesal lah untuk invest kepada kamera ni. And betul lah orang kata and orang bagi feedback, orang bagi review berkenaan dengan DJI Osmo Pocket 3 tu memang betul. Dia bukan just macam nak ikut-ikut orang, dia punya kualiti tu tak adalah bagus sangat. Tak, for me dia memang bagus and tak ada bukan tak ada cacat cela, tapi untuk kalau korang ada duit lebih tu untuk nak invest, boleh sangat. Paling minimum Osmo Pocket 3 tu pun dah cukup. Kalau contoh korang terfikir nak ambil Osmo Pocket yang mana paling bagus, for me kalau korang punya budget lebih, boleh go lah Osmo Pocket 4 ke 4 Pro kan. Tapi kalau korang rasa macam okay je untuk first korang punya pembelian kamera, sebab kamera ni kan mahal korang. Ada Sony, ada yang lain, ada kan. Jadi Osmo Pocket 3 ni pun dah cukup. And jangan lupa untuk beli time campaign Shopee. Okay, beli time campaign Shopee. Korang kalau nak harga murah, beli yang double date, maksudnya contoh 88, 99, 10, 10 macam tu. Kalau korang nak jimat banyak, banyak sangat jimat, dia boleh 500 diskaun dia boleh bagi untuk double date campaign. Okay, so harap video ni membantu untuk korang nak tahu sama ada Osmo Pocket 3 tu berbaloi ke, sebab yang sekarang ni pun I pakai iPhone 50 Plus. Okay, bye. So, itu sahaja korang video untuk hari ni. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.